Oh. Kena. Ikan mati ni weh. Okay guys, so aku turun ke kaki sea ni. Ini aku just saja-saja je. Sebab ni bulan puasa ni. Bulan puasa. Turun jugalah. Tak turun gigil. Aku cuba mancing lah. Harap larat lah. Bulan puasa ni aku just turun. Nak cek lauk sikit lah. Lauk pun dah habis. Lauk ikan fresh. Joran pun aku bawa tak banyak. Aku cuma bawa 3 je. Bottom ni lah. Baling lepas tu relax lah. Penat nak bawa banyak-banyak ni bulan puasa. Ini aku turun air besar tau. Air besar. Pasang naik, turun pun menjunam. Setting blue road. Mudahan ada lah manis-manis. So setup yang aku gunakan ni reel daripada Lycan Ucro Lycan. Ini Rode Lure Killer. Ini bukan joran pantai ini joran tasik tau. Joran untuk macam cup 12 kaki. Ini aku pakai dah 4 tahun masih lagi steady jorannya. Dekat Shopee ada jual. Angin okey lah, tak apa-apa kuat sangat. Kita dah nak habis musim angin. So berambut aku guna berambut biasa lah. Rambut tulang, rambut tea. Tulang dia aku pakai 15 pound. Dia punya berambut ke mata kail aku pakai 12. Pun aku beli dalam 5 bungkus. Tengok macam gorgon-gorgon ni pumpun dia ni. Tengok, bismillahirrahmanirrahim. Oh. Saiz abah-abah kau. Satu ni boleh pakai dua mata kail. Ini dia tarik macam kerong je. Ada. Wala. Ikan apa? Gerut kok. Alah comelnya. Tembal. Kalau sikit pertama tu. Sikit pertama jangan lepas. Oh tak, tebal. Oh, tebal peti. 1 hour later. Oh, ada ikan punya. Sangkut tapi ada ikan. No. Sekejap lagi kerut. Air laju sampailah pukul 7. Cari peluang Oh, ada ke tak ada. Oh. Kena. Ikan mati ni weh. Sekali kena biasa siakap ni. Tak target dia, aku target bunga. Tanda dia pula tali saur tu kan. Terus kat sini.
ada lah. Air pun dah surut dah ni. Starting surut tu laju tak ada perlahan. Sekarang dah pukul 3. 3, 4, 5, 6, 7. Sekejap lagi. Sekejap lagi menahan lapar dan dahaga. Ikan tak lapar ke? Ikan pun puasa. Aduh. Oi, anak-anak. Anak-anak Tapi tak besar. Besar-besar mana? Dah habis ke orang kutip? Laju sangat surut. Sekarang pukul 6. Wih. Tak lain tak bukan ni, mesti Ning. Oh no. Durious. Baik tak kat. Oh ada. Mesti dia punya lah. Tak ada yang lain lah, mesti dia punya. Bruh. Saya main air dah macam ni. Baling kat beting takkan dia juga. Bukan gelama lah. Besar ni gelama. Oh, sana duri. Baling kat beting. Gelama besar. Come on. Sikit lagi. Sekarang pukul apa? Pukul 7. Lagi 22 minit. Jadi aku standby dulu juadah untuk buka puasa. Macam-macam ada. Maggi. Romen pun ada bawa. Romen pula. Ramen. Dengan Maggi. Nasi segera. Bawa nasi segera ke senang. Tak payah bawa dapur. So nak makan rendang ayam ke nak makan ayam masak merah? Ni untuk sahur, ni untuk buka. Buka ni makan rendang ayam. Standby dulu lah. Ayam manis. Wish, tak sabar. Sama lagi ni. Woi. Ha. Lama lagi ke? Macam besar tu ke? Tak ada pula. Oh ada. Kenapa? Kenapa ni? Tebal lah. Kejut kita. Air keru-keru macam gini ada tebal. Sen sikit betul ke? Iyalah. So 15 minit. Lagi 15 minit lagi nak azan. Okay. Buka. Rendang ayam. Ini kalau korang nak beli aku letak dekat link Shopee nanti. Daripada MG Wow. Ini rendang ayamnya. Rendang chicken 100 gram. Ada sudu. Ini nasi segera biasa. Rendangnya. Ini dia punya head pack dia. Head ting pack dia.
Kalau letak dekat air nanti dia buzz, dia akan panas. Okay. Halal. Ini rendang ayamnya. Ush. Ui. Belum puasa. So letak dekat sini tempat beras, tempat nasi. Yang ini tempat lauk. Ayam dia. Kau ni untuk seorang makan cukup ni. Kalau pergi trip mancing kan, naik boat ke, naik rakit ke, penting ni. Bukan bulan puasa je. Time bila nak mancing, bawa je ni. Bedil. Masih segera kan. Kena ada nasi. Tak ada nasi tak boleh ya. Tak air. Kacau dulu. Ratakan dia. Yang bawah ni tempat heating dia ni. Letak air. Tak mineral ke? Rugi pula. Ini besok nak pakai. Dia sahur nak pakai. Okey, ni ada air pipe. Senang. Air lebih kurang setengah lah. Lepas tu buka letang ni. Setting pack dia ni. Macam koyuk kaki je. Benda ni yang akan panaskan dia. Letak je. Pendam sekejap dia. Sampai dia buzz. Sampai dia merecik-recik panas. Tunggu dulu. Itu dia. So, dah boleh letak nasi dalam ni. Panas jangan pegang. Dengar dia menggelegak-gelegak. So tunggu 15 minit, dimasak, lepas tu dah boleh makan. Okey, dah azan. Ada buka puasa. Ui, bunyi dia sedap. Sedap. Okay lah, lepas isyak terawih kejap. Lepas tu baru sambung mancing. Air dah pasang macam tu. Okay. Isik je tahu dah. Itu dia. Bruh. Tak menarik lah cerita malam ni. Malam ni cerita penuh dengan duri saja. Jadi aku skip je lah. Kita sambung esok pagi. Oi. Apa pula yang makan ni? Kasih sup nasi. Duri juga. Aduhai. Malam bawa ke siang. Duri juga kah? Tu. Tu. Tak keluar tali. Duri juga. Duri di pulut. Kasih
Sut terus seret pagi-pagi ni. Oh dia. Duri lagi. Mana? Ikan lain pula lah. Kenapa ni? Kerapu lah. Wow. Kerepu. Sini. Kerapu manis. Masih baik lah. Bukannya duri. Wih. Kerapu. Rezeki pagi ni. Ya, itu dia. Itu dia yang ditunggu-tunggu. Oh no! Sauk mana? Wow. Kenapa ni? Tak nak naik. Lain sikit. Mak Datuk. Besarnya. Wakang laut. Ini yang kita cari-cari. Wow. Berat sih. Kilo ni. Bukan ni. Dua dia ni. 2 kilo ada ni. Bukan ni. Bau ekor merah. Bang. Bau ekor merah. Besarnya. Ini dekat 2 kilo ada ni. Bau ekor merah. Belukang ni sedap. Belukang laut. Nanti aku bagi orang, bagi jiran. Belukang ni aku lepaskan balik lah. Ya. I lepaskan you. You jangan makan lagi umpan I. I tanya I punya kawan, jiran tak mau. Cakap lepaskan. Alah. Dah, senyap.
keluar tali lah. Ayam je lah. Kampung belakang lah. Yang je dia narik. Kenapa ni? Wih, kerapu juga lah. Uish. Ui. Ui, alhamdulillah. Kerapu juga. Manis-manis. Dah 2 ekor dah mata hijau. Hijau mata awak ni. Kemang tebal pagi. Janganlah duri-duri pagi. Uish, tebal lah. Mana? Oh, ada ni. Pagi ni barulah ada ikan. Malam tak ada ikan. Pelik lah sekarang. Apa ni? Ikan apa ni? Tebal. Oh, ini duri pulut ni. Bunga rius. Ui. Alhamdulillah. Angkat terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki. Masa dah begini sekali. Ini ikan ke? Kesangkut. Kena ikan punya. Bunga lagi ni rasanya. Ui, bunga lagi. Oh, macam tepi je. Sok geng, sok geng. Ngaris lagi geng. Nak nekan lagi. Nekan dah dia. Wow. Alhamdulillah. Ini kena sahur, tak sahur nak makan tapi ujung-ujung je tu. Mana tebal? Tebal tak ada, ganti kawan. Alhamdulillah ada strike pagi ni. Tak putus-putus strike nya. Oh. Oi. Kenapa ni? Jangan dari kita tahu. Tak mau. Baik. Sampai. Alamak, sangkut. Oh no. Apa lah ni? Siapa lah situ? Aduh. Sapu ni. Waduh. Ada rumah ke kat situ? Keluarlah. Waduh. Alamak, sangkut apa ni?
Aduh. Waduh, tak boleh buat apa dah. Ikan dia dah terlepas. Aduh. Aduh, sangkut lagi. Sangkut lah. Lepas ikannya. Oh, come on, last call. Last call. Oh, duri dah. Duri pulut-pulut. Pulut ni aku tak ambil. Apa sama dia? Ambil sisik saja. Okey lah. So air pun dah setengah pasang. Sekarang jam 12.30 hari. Dah lah aku pun ada rasa sikit kecewa sebab 2 kali kat sini putus. Semalam putus. Lepas tadi sangkut pula tak tahu apa kat bawah tu. Tali-tali yang berjurai tu. So dah balik. Tapi hasil okey lah. Dapatlah juga kapur 2 ekor, 2 ekor. Pelan-pelan kita kemas. Okey. Kita kemas, kita balik. Agak lah panas. Kita buka ni dengan puasa. Kena lagi. Makan lepas tu sangkut. Makan sangkut. 3 kali lah kena buli lepas ni. Ni aku malas nak rakam. Aku layan tu sangkut lagi. Ini tak ada, tak keluar juga ni. Putuskan je lah. Okey. So air pun dah limit penuh. Tengok tegak matahari panas. So seperti biasa aku tunjukkan hasil. Alhamdulillah lah. Hasil pun lepas lah lauk. Datang pun niat untuk nak cari lauk puasa. Ni semua strike pagi tadi tau. Dapat kerapu 2 ekor, tengah tanda 2 ekor. Yang lain-lain ni anak tembak pipi. Semua saya bocil-bocil. Yang besar-besar mana. So nanti air kecil aku return balik lah. Aku turun balik 2 minggu lagi kot. Air kecil aku turun lagi lah. Aku return balik lah. Cari balik yang 4 yang putus.